Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak sambal terung dengan kentang dan ikan bilis. Okey, ni terung. Saya dah potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil. Teringat sepupu saya, arwah Angah Azim. Dia kalau buat sambal terung, mesti potong kecil-kecil macam ni dengan ikan bilis. Okey, ni ikan bilis. Ubi kentang. Nanti kita goreng. Ni nanti kita kisar. Bawang dengan bawang putih kita kisar. Bawang putih 13, bawang sebiji. Asam keping 2 keping. Kita pakai cili kering. Nanti kita kisar juga, kisar halus. Okey, kita goreng kentang ni. Okey, kita boleh angkat dah ni. Okey, kita goreng ikan bilis. Sekejap. Kita goreng dulu lah. Terung. Saya letak garam kunyit. Okey, ada bahan tambahan. Petai, kita tambah petai. Lama tak makan sambal petai. Okey, kita angkat terung. Terung ni bonda saya tak suka garing-garing. Kalau saya pula suka garing-garing. Okey, kita goreng ikan bilis. Okey, saya dah angkat ikan bilis. Garing betul. Sebab tak tunggu, dia garing. Okey, ni petai. Kita goreng sekejap. Okey, ni bahan kisar. Saya dah kisar dah. Okey, masak asam keping. Okey, biarkan dia masak.
Okey, kita letak garam. Perasa. Ini kita garingkan betul sampai terbit minyak. Nampak kalau tak tunggu dia garing. Okey, saya nak tukar kuali. Sikit je ni. Garing dia. Tu sedap tu. Bubur nasi. Kacau-kacau. Okey, saya dah tukar kuali. Okey, sudah tukar kuali. Okey. Ni dah terbit minyak. Okey. Nanti kita boleh gaul Tapi saya nak sejukkan sikit dulu. Kita sejukkan sikit dulu. Dan kita gaul bahan-bahan tu. Okey. Okey, dah sejuk je kita gaul. Okey, ni bahan-bahan dia. Terung, petai, ikan bilis, kentang. Okey, dah masak. Okey, selamat mencuba resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.